Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti forum kita pada hari ini. Forum kita pada hari ini bertajuk penguasaan literasi dalam kalangan guru dan bakal guru. Forum ini akan membincangkan kepentingan penguasaan literasi kepada guru, cabaran dalam pengajaran literasi serta langkah awal pekerjaan diri sebagai bakal guru PPSLP. Bersama-sama kita pada hari ini 4 orang ahli panel jemputan yang berpengalaman dan pengetahuan luas dalam bidang pendidikan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ahli panel pertama untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Pada panel pertama, saya ingin tujukan soalan. Apakah kepentingan penguasaan literasi kepada seorang guru? Terima kasih saudari Alifah. Penguasaan literasi sememangnya sangat penting kepada seorang guru kerana ia dapat meningkatkan kemahiran pengajaran secara keseluruhan. Guru yang menguasai literasi mampu merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru bukan sahaja membaca dan memahami kandungan pelajaran dengan baik, malah mampu menyampaikannya menggunakan pelbagai kaedah yang menarik seperti penggunaan teknologi dan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan di dalam bilik darjah. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita iaitu Aina. Seterusnya saya ingin menjemput ahli panel kita yang kedua iaitu Tasha. Bagaimanakah penguasaan literasi membantu guru memahami tahap penguasaan murid? Dipersilakan. Terima kasih saudari. Penguasaan literasi membantu guru kerana ia membolehkan guru menilai hasil kerja murid dengan lebih terkesan. Dengan maklum balasan berterusan, guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid serta kelemahan yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Selain itu, kualiti pengajaran yang baik juga membantu murid menerima ilmu dengan lebih jelas dan mudah mentafsir maklumat yang disampaikan oleh guru. Ini menunjukkan bahawa literasi bukan sahaja penting kepada guru, malah memberi kesan langsung terhadap. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Natasha. Kini saya beralih kepada ahli panel ketiga, Diani. Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh guru dalam mengajar literasi? Silakan. Terima kasih di atas soalan yang ditujukan. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh para guru sekarang ialah kekurangan sumber dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sekiranya bahan yang digunakan tidak mencukupi atau tidak selaras dengan tahap keupayaan murid, aktiviti pengajaran akan menjadi kurang menarik dan sukar dipahami oleh pelajar. Hal ini boleh menyebabkan murid terasa mudah bosan dan kurang memberi tumpuan semasa pembelajaran. Tambahan pula ketiadaan bahan visual yang menarik seperti video, audio, gambar dan sebagainya turut menjejaskan minat murid terhadap pembelajaran literasi. Oleh itu, guru perlulah sentiasa mengikuti perkembangan semasa ke semasa dalam kaedah pengajaran pedagogi yang bukan sahaja menekankan kemahiran membaca dan menulis, malah mengaplikasikan bahasa dalam pelbagai konteks kehidupan. Baiklah, terima kasih kepada panel ketiga kita atas perkongsian tersebut. Soalan terakhir saya tujukan kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu Ainin. Apakah langkah awal yang perlu diambil oleh bakal guru PPSLP? Silakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alifah. Baiklah, langkah awal sebagai bakal guru PPSLP ialah membentuk jati diri sebagai seorang pendidik yang berilmu, berakhlak dan berwawasan. Bakal guru perlu memahami peranan dan tanggungjawab profesion keguruan serta sentiasa mematuhi etika perguruan. Selain itu, penguasaan asas pedagogi, ilmu psikologi
Pendidikan dan kemahiran literasi bahasa perlu diberi penekanan sejak awal. Guru juga digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti co-curriculum bagi membina kemahiran kepimpinan, kerjasama dan keyakinan diri. Kesimpulannya, langkah awal sebagai bakal guru yang mantap amat penting dalam melahirkan bakal guru PPISMP yang berkualiti dan berkesan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel atas pandangan dan sesi yang sangat lunas. Jadi, jelaslah bahawa penguasaan literasi memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran, mengatasi cabaran pendidikan serta membentuk jati diri bakal guru. Jadi, diharapkan forum ini dapat memberi manfaat dan pendedahan kepada semua hadirin. Dengan ini, forum kita pada hari ini menabuhkan tiranya. Terima kasih.